Assalamualaikum semua. Book club saya pada kali ini ialah buku yang bertajuk Surrounded by Idiots, iaitu dikelilingi oleh si dungu. Itulah terjemahannya oleh Thomas Erikson. Buku ini menerangkan 4 jenis perilaku manusia, iaitu dibahagikan kepada biru, merah, hijau dan kuning, dan bagaimanakah berkomunikasi secara berkesan antara satu sama lain dalam perniagaan ataupun dalam kehidupan. Perilaku manusia terbagi pada 4 mengikut warna, iaitu biru, merah, hijau dan kuning. Dan menarik sekiranya kita lihat kriteria perilaku manusia. Contohnya merah adalah agresif, bercita-cita tinggi, berkemahuan, mendesak, membuat keputusan, tidak sabar, meyakinkan dan pelbagai lagi. Kuning, banyak mulut, bersemangat, kreatif, optimis, sosial, mudah menyesuaikan diri, menggalakkan, berkomunikasi. Hijau, seorang yang penyabar, santai, mengawal diri, tenang, setia, stabil, berhati-hati. Dan biru, tekun, sistematik, menjauhkan diri, mengikut adat, tidak yakin, objektif, perlukan masa, mencari fakta, teliti, detail dan pelbagai lagi. Jadi menarik untuk kita mengetahui apakah perilaku manusia untuk diri kita dan juga untuk orang persekitaran kita. Sebab ini memudahkan pergaulan dan berkomunikasi secara lebih efektif bersama mereka. Jadi kita ambil contoh seorang manusia yang perilaku berwarna merah. Itu seorang yang agresif, seorang yang bercita-cita, seorang yang mendesak, seorang yang tidak mau dengar kata-kata orang lain. Untuk tingkah laku merah, bagaimana mengenal pasti seorang alfa sebenar dan mengelak daripada mengganggunya. Untuk tingkah laku perilaku warna kuning, bagaimana mengenal pasti seseorang yang gemar berangan dan membawanya kembali ke realiti. Kerana orang yang perilaku kuning ni, mereka lebih suka berangan, mereka lebih suka spontan, sosial, bersemangat dan banyak mulut. Untuk mereka yang perilaku warna hijau contohnya, mengapa perubahan begitu sukar dan bagaimana mengatasinya? Kerana orang yang manusia yang perilaku warna hijau, mereka lebih suka kepada diri mereka sendiri. Mereka tak nak ganggu orang lain. Dan contoh berwarna biru, tingkah laku biru dalam mengejar kesempurnaan. Mereka yang perilaku biru ni, mereka adalah terlalu perfectionist, mereka terlalu detail, mereka begitu teliti. Jadi agak sukar untuk seseorang yang berwarna merah ingin berkomunikasi dengan orang yang berwarna hijau ataupun biru contohnya. Jadi saya ingin berkongsi dengan beberapa info di sini. Profil yang manakah selalu memilih untuk menjadi ketua projek? Merah. Profil manakah yang boleh menjadi pakar bedah yang hebat? Merah. Siapakah yang paling suka memberi ucapan? Kuning. Siapakah yang boleh diharap untuk tiba tepat pada masanya? Biru. Siapakah orang yang paling sanggup mencuba sesuatu yang baru untuk menyelesaikan tugas? Kuning. Profil manakah yang selalu mahu membuat keputusan? Merah. Profil manakah yang memakai fashion terkini? Kuning. Profil manakah yang paling menikmati cabaran terbaru? Merah. Profil manakah yang paling pantas menghakimi orang lain? Merah. Profil manakah yang mungkin paling banyak bercakap? Kuning. Profil manakah yang menyesuaikan idea baru dengan paling cepat? Merah. Profil manakah yang menugaskan sesebuah kerja tapi masih melakukannya sendiri? Merah. Profil manakah pendengar yang baik? Hijau. Jadi menarik info-info tersebut. Setelah membaca buku ini, saya yakin bahawa saya adalah dalam perilaku manusia yang berwarna merah. Jadi buku yang sangat bagus. Ia memudahkan kita untuk berkomunikasi secara efektif dan lebih berkesan apabila kita mengetahui apakah perilaku manusia yang berada di sekeliling kita, baik di dalam kehidupan ataupun di dalam perniagaan ataupun di dalam tempat kerja. Jadi memang bagus buku ni, Surrounded by Idiots.